Elbi. Weh, Man. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Man. Elbi, kau raya macam ni okey? Alhamdulillah, aku tak pernah happy macam ni lah. Kau macam ni okey? Ya, aku raya tahun ni struggle sikit lah. Aku balik kampung kan, banyak keluar modal. Lepas tu baru ni aku buat open house. Weh, bil elektrik aku melambung tinggi tu. Nak bagi duit raya kat anak buah aku pun tak lepas ni. Kau tengok macam happy je. Padahal ni buat open house ni Ini ubahas aku yang ke-6 dah. ke-6 Ke-6 dah. Aku tak tahu lah, cakap macam mana, Man. Kau tadi cakap ada masalah apa? Masalah duit raya lah. Masalah duit raya? Ha. Macam mana kau bisa ada masalah duit raya yang aku ni sampai banyak sangat tak tahu nak buat apa, Man. Kau nak sikit ambil lah. Ada lebih-lebih ni. Nah, ambil dulu ni. Elektrik kau on semua ni. Tadi isu apa? Itulah kau tak tahu. Aku pasang solar, Man. Oh, pasal solar. Aku dah bagi tahu dah kau dulu pasang solar. Kau tak nak, kau tengok sekarang. Kau macam mana raya, aku raya macam mana. Apa tu? Kos nak pasang solar tu mahal tu. Apa nak mahal? Kau tengok ni. Ni bil aku tahun lepas, bulan 11. Kau tengok. Sebelum ni bil aku berapa? Wih, dekat 8. Dekat 1000 kan. Sekarang macam ni, Man. RM57 je. Macam mana aku tak jimat, Man? Macam mana aku tak ada banyak duit raya macam ni? Sebab setiap bulan kalau pasang solar, kau dah boleh jimat 80% sampai 100%, Man. Lagi satu, kalau kau nak tahu pasal solar ni, kau tak perlu risau pasal kenaikan tarif. Sebab rumah kau, dia boleh jalani elektrik sendiri. So orang lain termasuk macam kau ni yang serabut duk elektrik naik tu, kau tak payah risau sebab rumah kau ada current sendiri, Man. Tapi dengan syarat kau kena pasang solar dulu, Man. Okey lah, boleh aku pasang solar. Aku pasang. Kau nak pasang kat mana, Man? Macam mana? Kau pergi kat TikTok, kau search Otago Solar Malaysia, Man. Otago Solar Malaysia Apa-apa kau DM je, kau cakap saya nak pasang solar. Okey. Boleh, tak ada masalah. Nah. Kau ada berapa nak buah ni? Aku Biar nak buat semua, bagi semua. Semua? Betul ni? Kau kan jimat kan elektrik. Okey, Okay, bye. Man. Selamat raya, Man, 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 tak sedih lagi. Aku nak bagi duit raya nak. Okey, jap.